Pengat ada berjenis-jenis pengat. Bermacam-macam jenis pengat. Pengat pisang ada, pengat labu ada, pengat ubi ada, penat pun tengok ada juga. Tapi yang special kali ni dah ada balu-balu kat tu, kinabalu, kita nak buat pengat ubi kayu. Belakang ni U juga. Untuk bahan-bahan pengat ubi kayu, ni dia kita ada. Hero kita, ubi kayu. Jangan pakai ubi kentang, tak jadi. Ubi kentang letak dalam pengat, penat aku tengok, tak jadi. Alright, kita ada santan, santana tu dia. Alright, kita ada kat sini gula Melaka, 2 ketul pun jadilah, tak payah nak pakai lebih-lebih. Kalau nak pakai gula merah tu pun boleh juga. Kita ada daun pandan 2 helai. Itu je Mama ada. Senang sangat, orang bujang. Kan, mula-mula kita nak buat apa? Mash ni, Abang Fanny tolong ajarkan. Kita nak belah dulu ubi ni supaya dia senang masak. Okey, belah dulu. Macam tu je, sekali tekan je. Jaga-jaga hati-hati kat dapur ni. Kan tadi, macam tadi tu terkena tangan, bahaya tu. Sebab apa saya belah 2? Dalam ni dia ada macam, nampak ni, kayu dia. Kayu ni tak boleh makan keras. Kalau kita tak belah dengan kita, dia belah sekejap lagi. Alright, dah belah, siap dah semua. Nak buat apa sekarang ni? Kita nak hancurkan sedikit gula Melaka ni. Kenapa? Kalau kita tak hancurkan kejap lagi, dia ni, dia berketul, lambat cair. Okey, potong dia macam ni. Potong. Alright, dah siap potong dah. Kejap je. Daun pandan senang je. Kita boleh simpulkan kalau kita nak. Tak nak, kita nak cari-cari pun boleh. Nak cari-cari macam ni pun boleh. Kan? Nak cari-cari macam ni pun boleh. Nak simpul-simpulkan pun boleh, macam ni pun boleh. Kita buat dia, tak ada masalah. Sebab daun pandan ni pun nak bagi naikkan aroma dia je. Bukan kita boleh makan. Bukan kita nak kena hiris ke, cincang kecil-kecil ke. Boleh makan ke, lain nak cerita kan. Alright, dah siap dah. Sekarang ni kita nak buat apa? Kita nak masak. Jom. Kita nak nyalakan api, panaskan kita punya periuk ni dengan air. Sebab kita nak rebus sedikit ubi ni bagi dia empuk. Kalau tak nanti kita yang kena hempuk. Sebab ubi keras. Alright, masukkan air. Kita nak rebus ubi ni dulu sekejap. Alright, masukkan je ubi. Agak dia empuk, lembut. Barulah kita masukkan bahan-bahan yang lain. Setengah orang, dia buat macam apa ni? Buat yang paling cepat. Senang je. Masuk terus gula. Kan? Masuk air, masuk ubi. Tembus dia sekejap. Kejap lagi, kita boleh masuk bahan-bahan yang lain. Potong. Sebab apa? Nak bagi tahu yang ubi kita dah lembut dah, nampak tu. Cucuk je, tenggelam. Dia jangan lembut sangat, nanti takut dia hancur. Takut dia hancur dalam tu, kita dah tak nampak ubi dah. Tadi kita letak ubi, tiba-tiba keluar apa? Bubur. Kita tak nak macam tu. Alright, kita masukkan gula Melaka. Masukkan je semua. Tu dia. Ni sekejap je. Lepas gula Melaka cair, masuk santan. Masa ni lah kita boleh masukkan daun pandan. Bagi dia bau wangi tu. Wow, gula Melaka ni, dia punya rasa, orang cakap, rasanya diorang masak gula Melaka ni daripada kayu api tau. Sebab tu asap-asap yang masuk kat dalam apa ni, gula Melaka tu wangi. Gula Melaka tu jadi rasa-rasa asap sikit, bau dia. Ingat ni pengat ubi kayu, bukan pengantin. Bukan satu lagi apa? Pengapit. Bukan penyodok. Asap dia keluar terikut-ikut. Ya Allah, bau dia. Masuk je gula Melaka, masuk je daun pandan. Bau dia kebabom, meletup. Ni kalau kita masak lebih kan. Kalau kita balik kampung ada bawa balik ubi kayu 3-4 guni kan, kita boleh masak bagi kat jiran. Lebih lagi kita boleh pergi hantar dekat surau ke masjid buat moreh. Tu dia kehebatan masak bagi orang makan ni. Rezeki murah sebenarnya. Walaupun kita dah masukkan gula Melaka, kita kena masukkan juga gula putih gula ataupun gula biasalah kan. Mana gula lagi nak cakap. Masukkan sikit. Sebab apa? Nak manis-manis. Ada orang cakap manis lagi sedap kan. Tapi jangan manis sangat, agak-agak je. Okey, 2.5 dah cukup. Tak komplit lah kalau ada gula tak masukkan garam. Garam ni nak bagi lemak. Gula ada, garam ada, dia akan jadi lemak dia tu. Alright, sikit je. Lebih kurang dalam setengah sudu pun dah cukup. Yang tu banyak lemak. Bukan lemak, dia banyak lemak. Jangan kacau kuat sangat, nanti hancur ubi-ubi tu. Kita nak ubi tu, dia keras sikit. Kenapa? Kan kejap lagi hancur, tak sedap. Macam ni pun dah sedap ni. Dia macam ala-ala ubi rebus tu. Wow, nice. Sekarang ni kita masakkan dia sekejap. Agak dia nak apa ni? Agak gula tu dah masak, dah pekat. Sekejap kita masukkan santan. Kita tak nak dia terlampau cair sangat. Kalau kita masuk santan sekarang ni, dalam apa ni, gula ni pun banyak cair nanti
dia cair, tak sedap. Masakkan dia sekejap, bagi ubi-ubi tu rasa sikit gula-gula dalam tu. Daripada cair banyak tu dah jadi kurang. Itu cair dia. Sekarang kita nak buat apa? Kita nak masukkan kita punya santan santana. Oh, dah santan santana, jangan santau sudah kan. Masukkan semua. Wow, memang pekat. Kacau je. Duduk dalam mangkuk tu lama sangat. Kacau je. Wow, Pak. Wah, Pak. Dia dah bertukar wajah. Dia dah bertukar warna. Kacau kan dia bagi santan tu. Tadi dah betul sebab lama sangat duduk kat situ kan. Memang kita kacau dia. Ingat kalau santan ni ataupun pengat ni dah pecah minyak, dah tak jadi pengat dah. Dia jadi penat dah kita tengok. Dia dah jadi macam kari dah. Kan? Kari selalu kita masak dia pecah minyak kan. Macam ni dia tak pecah minyak, dia jadi macam bubur-bubur kan. Dia jadi macam serawa pun ada. Oh, cantik. Kuah dia pekat. Color dia pun menarik. Wow. Nampak? Taklah dia terlampau putih sangat. Sebab apa? Gula Melaka tu. Memang sedap. Manis, lemak, likat, pekat. Tapi jangan pekat sangat. Pekat-pekat pun tak sedap. Kita nak hirup kuah dia tu. Wow, nampak? Kita punya pengat dah hampir siap. Dah hampir siap apa? Dah siap dah pun. Nampak tu. Wah, color dia cantik. Tak cair, tak likat sangat macam kita nak. Lepas tu, dia mendidih baiknya. Ubi pun lembut dengan cantiknya. Padam api. Cedoklah. Takkan nak tengok je kot. Tak boleh tahan. Nak makan tak boleh bulan puasa. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ni dekat kedai. Satu mangkuk. Siap. RM4 memang ada lah. Kalau kita pergi kedai, kalau kita pergi pasar, kan, kita beli gula, kita beli santan, beli ubi, balik kita masak sendiri. Tu dia, Orang Bujang. Nak pegang panas. Resipi kita yang kedua, pengat ubi kayu. Memang cantik, memang terbaik. Saya dah tunjukkan dah cara-cara dia. Kan, kalau awak-awak semua follow step by step, pakai bahan dia dengan betul, confirm jadi kita punya pengat ubi kayu. Alright, jom kita hidangkan dengan resipi kita yang pertama tadi tu, Kway Teow Kinabalu. Kejap lagi dah nak berbuka ni.